Dia berbaloi, beli emas dengan bajet kecil atau beli emas dengan bajet besar. Kata guru saya, nak menabung ni tentang membina habit. Jadi bajet kecil ataupun bajet besar, dua-dua pun okey kalau memang ada bajet banyak itu. Dan selalunya orang simpan emas ni untuk simpanan jangka panjang, untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Macam contoh nak pergi tunaikan haji, sediakan dana pendidikan anak, sediakan dana persaraan, sediakan dana kecemasan 6 bulan gaji ke atas, dan apa-apa sahaja matlamat simpanan emas untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Sebab akhirnya bukan tentang berapa banyak bajet yang kita ada, tapi tentang berapa banyak emas yang kita berjaya kumpul. Saya bagi satu contoh. Ali ada bajet sekitar RM30,000 untuk beli 50 gram emas. Jadi dia beli sekali dan dia biar je, tak buat apa-apa dengan emas tu. Dan dia teruskan kehidupan macam biasa. Abu pula dia tak ada bajet besar untuk beli emas, tapi dia mampu untuk menabung 1 gram sebulan. Jadi apa yang dia buat, setiap bulan dia menabung. Selepas 5 tahun, Ali masih ada 50 gram, Abu pula ada lebih 50 gram. Ali happy, Abu pun happy. Cuma dari sudut masa, Ali rugi. Sebab kalau Ali pun menabung macam Abu ni, Ali dah ada 100 gram. Jadi, apa yang kita boleh belajar dekat sini, keuntungan emas ni dia bukan bergantung kepada berapa banyak untung yang kita dapat, tapi berapa banyak gram emas yang berjaya kita simpan. Walaupun Ali tadi dah untung dah 50 gram tu, tapi untung dia terhenti dekat 50 gram itu saja. Kalau dia ada lebihlah untung yang dia dapat. Jadi sebelum tuan-puan menabung emas, semak semula. Apa tujuan menabung emas tu supaya tuan-puan faham. Bukan sekadar simpan emas ikut-ikut orang. Alright? Bagi mereka yang dah nampak apa matlamat yang nak dicapai melalui simpanan emas, boleh hubungi saya untuk bermula atau follow step di pin video.